Jom tengok soalan ini. Soalan ini dari Sabah 2023 kertas 1 soalan 13. So tajuk dia adalah fungsi trigonometri. Okay. So dia beri kami cos alpha tambah beta sama ni. Lepas tu sin alpha sin beta sama ni. Dia minta kami cari cos alpha cos beta. Okay. Sama juga kami mula dengan ini dahulu. Okay. So sini kami kamu belajar kan, itu rumus sudut masmuk. So maksud kamu kembangkan cos alpha lagi cos beta tolak sin alpha sin beta equal to 1/4. So sini kamu masih kekal cos alpha cos beta, ini kamu ganti dengan 1/2. Okay, so bermaksud cos alpha cos beta equal to 3/4. Okay, soalan 2 tu cos alpha tolak beta. So kamu kembangkan jadi cos alpha cos beta plus sin alpha sin beta equal to 3/4 plus 1/2. So equal to 5/4. Soalan B, dia suruh kami selesaikan persamaan ini. So 4 sin theta sama dengan square root 2 sec theta. So sec theta kamu guna definisi. So jadi square root 2 lepas tu per cos theta. So 4 sin theta cos theta equal to square root 2. So 2 sin theta cos theta equal to square root 2 per 2. So ini yang jadi sin 2 theta. Okay. So sini kamu boleh, ini square root 2 per 2 dia sebenarnya dia sama dengan berapa? Dia akan sama dengan 1 per square root 2. Okay. So bermaksud sini kamu cari dia punya sudut rujukan. So sin 45 sama dengan 1 per square root 2. Tapi kamu memang tengok dia punya domain Dia adalah kosong antara 360 kan. So antara bermaksud tak ada ni lah. Okay, ini tak ada. So bermaksud kosong 2 theta smaller than 720. Okay, so bermaksud 2 theta sama dengan 45 lagi sukuan ke 2. So bermaksud 180 tolak 45. So jadi 135. Lagi satu kitaran kamu boleh terus ambil nilai ni, kamu tambah 360. So 405. So lagi satu ini tambah 360. So bermaksud 495. So dengan kata lain theta equal to 22.5 degree. Ini 66.5 degree lagi 202.5 degree lagi 247.5 degree. Okay, soalan C, dia minta pada ruang jawapan di bawah dia suruh kami labelkan sudut ini jika sudut rujukan adalah P. So kalau kamu nampak ini dia cakap P, sudut rujukan adalah P. So bermaksud sudut ini berada di sukuan ke-2 Okay. So bermaksud sudut dia adalah sini. This one is 180 minus P. So ini adalah sudut rujukan dia.